Kak, cuba slow-slow ajar makeup tu. Saya nak nikah Jumaat ni. Please bagi yang simple. Okay. So, jomlah kita pilih makeup apa yang kita nak pakai. Kita pilih satu-satu nah. Okay, mula-mula kita pakai foundation. Foundation apa Lipstick pun nak pakai yang mana? Oh, ni tak pakai lagi. Okay, saya akan tunjuk step by step, slow-slow. Kalau tak cakap pandai, hantuklah kepala kat dinding. Sebelum makeup, pakai sunscreen. Jangan lupa sunscreen. Lepas tu kita blend. Blend. Okay, kita sikat kening dulu. Tu kita buat bingkai. Kat atas pun sama, kita buat bingkai. Lepas dah buat bingkai macam ni, fill in kan dia. Okay, lepas tu kita blend je pakai brush macam ni. Lepas tu bubuh concealer kat ujung ni, tutup bulu. Dia kat atas ni pun sama. Dan ni lah dia nak lalu. SPF 50, not tested on animal, from Korea. Lah weh, buat apa pakai sunscreen dah ada SPF 50? Halal tu Iban lah. So kepada awak, kalau awak nak lagi simple, awak tak payah pakai sunscreen sebab yang ni dah di SPF 50. Faham tak? Okay, masuk kita dab. Lepas tu kita dab. Kalau nak nikah tu ambil yang terang sikit supaya muka awak tak tenggelam nanti kena sebut semua. Kalian tak faham. Ni saya pakai foundation Maribel Perfect Cover Miracle Cushion. Eyeshadow kita pakai lip matte Maribel juga, ambil coat Balkis. Okay, nak slow kan? Awak buka, letak sikit dekat kelopak mata. Blend pakai jari, ya. Letak sikit dekat hujung mata. Lepas tu blend pakai jari juga. Blusher pun kita pakai lip matte Maribel. Kita ambil coat Aisyah, ya. Buka, 1, 2. Blend pakai beauty blender gitu. Untuk bibir kita pun pakai lip matte Maribel juga. Kita ambil coat Sophia gitu. Buka, lepas tu pakai. Lepas tu kita ambil coat Sarah ni yang pekat sikit ni, kita letak dekat hujung sikit je macam ni. Blend pun pakai jari blend. Akhir sekali kita pakai mascara Maribel. Halus. Tak payah pakai eyeliner, tak payah pakai bulu mata palsu sebab nak simple kan. Okay, 1. Pakai sampai 20 layer 1, 2. Dah siap. Paling simple, paling cepat. Agak-agak awak faham tak? Kalau tak faham juga, tak